Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ni bukanlah tentang hari keberapa saya berada di Kuantan, tapi sekarang saya terkandas di Jeddah bersama nenek saya dan juga lagi 27 jemaah Malaysia yang baru sahaja menunaikan ibadah umrah. Flight penerbangan pulang ke tanah air kita orang sepatutnya dijadualkan pada 1 Mac pada pukul 4 pagi menaiki Emirates. Akan tetapi semua flight cancel disebabkan ruang udara tutup. Ruang udara ditutup oleh kerana peperangan yang berlaku antara Iran dan juga lagi 7 negara, which is Kuwait, Qatar, Dubai dan sebagainya. Kita orang punya flight adalah Jeddah, transit Dubai and then Dubai ke Kuala Lumpur. That's why kita orang punya flight cancel. Bila flight cancel, kita orang ingatkan syarikat penerbangan akan bertanggungjawab untuk penginapan, makanan dan sebagainya. Rupanya tak. Sebab dalam polisi diorang, kalau macam flight delay selama 5 jam ataupun 10 jam, diorang akan tanggung kalau tak silap saya lah. Tapi ini flight cancel disebabkan peperangan. Jadi bukan di bawah tanggungjawab mereka. Kesimpulan dia, syarikat penerbangan which is Emirates akan bagi kita orang free tiket flights untuk balik nanti, tapi diorang tak bertanggungjawab untuk penginapan dan juga makan kita orang selama kita orang berada di Jeddah. So untuk semalam dan juga hari ni, syarikat yang mengendalikan pakej umrah kita orang, diorang tanggung kita orang semalam dan juga hari ni sampai pukul 12 besok sahaja. Untuk hari-hari berikutnya kita orang kena survive sendiri, menggunakan duit sendiri, which is yang dah nak habis. Jadi doakan kita orang dapat pulang ke tanah air dengan selamat, dan kalau ada kenalan di Jeddah yang ada rumah yang boleh duduk satu rumah jemaah perempuan 20 orang ramai-ramai pun okey juga. Satu rumah jemaah lelaki lagi jimat kan, tak payah duduk hotel pun tak apa, yang boleh masak makan ramai-ramai lagi mudah, lagi jimat. Buat yang tertanya-tanya keadaan keselamatan kita orang dekat sini macam mana, Alhamdulillah kita orang berada dalam keadaan selamat sebab dekat Jeddah tak ada US military base. Yang Iran perang apa semua tu, diorang just attack negara yang ada US military base. Okay, so doakan kita orang dapat pulang ke tanah air dengan selamat, doakan ruang udara dibuka, doakan mereka berjumpa jalan kedamaian di bulan Ramadan ini. Itu sahaja update daripada saya, daripada Jeddah. Assalamualaikum.